Kadang-kadang kalau kita jumpa, kita belajar mana? Belajar sendiri. Belajar sendiri ni kira iblis lah dia punya tok guru. Mana-mana pun mesti kena ada cikgu. Macam saya mesti ada cikgu saya. Kita pergi belajar kat kawan ni, pergi belajar kat kawan ni banyak. Tapi orang dia tak mau habaq cikgu dia. Dia sebab apa? Dia takut orang pergi belajar kat cikgu dia. Bodoh sungguh. Rezeki Allah Ta'ala ni luas. Hang ingat hang buat macam tu, hang boleh pergi jauh. Tak, lepas tu pula, bila kita ajak, contohlah dia pandai sikit lah. Kata kita ajak, lepas tu dia pandai sikit, pandai pada kita. Lepas tu dia berasa pandai. Nak pergi mana? Bagi saya orang-orang macam tu biar-biar lah, kan. Kita dalam ni kita nak apa? Kita ni parti gerakan. Tak gerak tak makan. Betul tak? Kita sediakan panduan. Hang tengok bagus, ikut jadi panduan. Tak bagus, jadi sembadan. Nak kata ke orang tak? Nak tak? Nak pun tak. Betul tak? Sebab tujuannya kita nak ambil duit daripada market. Hang ada cara hang hebat, hang tunjuk aku. Aku ada cara aku macam mana nak ambil duit daripada market. Hang tengok. Elok ke tak elok? Elok ambil Sebab tu alhamdulillah Allah Taala bagi saya grow. Alhamdulillah bang. Kita tunjuk satu. Bila gila grow, orang hak ikut kita ni grow, depa yang pergi buat ulang. Pergi tempat lain, buat pandai.